Okey, baik kelas. Hari ini kita akan bina karangan pendek ya. Siapa yang dapat tulis 3 isi lengkap beserta dengan contoh, cikgu akan bagi markah bonus dan cikgu akan bagi pujian. Cikgu, saya nak tanya, kalau salah boleh cuba lagi tak? Oh, boleh. Cikgu, saya takut isi tak cukup lah. Tak apa, Su, cuba je dulu. Nanti cikgu akan bantu Su ya. Cikgu, boleh guna peribahasa tak? Kejut. Mesti tak boleh. Boleh. Jadi semua orang dah boleh buat karangan masing-masing ya. Okey, baik cikgu. Cikgu, saya nak baca karangan saya. Boleh, silakan. Alam sekitar ialah harta yang sangat berharga bagi manusia dan haiwan. Ia mengakumi udara, air, tanah, tumbuhan dan haiwan. Kita perlu menjaga alam sekitar supaya ia sentiasa bersih dan seimbang. Aktiviti manusia juga seperti membuang sampah rata-rata, menebang pokok secara haram dan berlebihan akan boleh merosakkan alam sekitar. Wow, bagusnya El. Karangan yang lengkap dan bahasa yang sangat kemas ya. Semua orang boleh bagi tepukan kepada El. Baguslah saya pun nak cuba buat macam tu lah. Bila cikgu puji macam ni rasa semangat pula nak buat betul-betul. Ya, tengok betul-betul dah lagi. Ini disebut sebagai peneguhan positif, iaitu apabila guru memberi ganjaran seperti pujian dan markah bonus supaya murid sentiasa mengulangi tingkah laku yang baik. Mana sekejap lagi? Kita puasa. Puasa. Marah. Cantiknya dia marah. Cikgu dah pasti kalian semua bising lah semasa cikgu mengajar. Cikgu rasa cikgu kena bagi tugasan tambahan kepada kamu semua ni. Nak kerja tambahan tak? Tak nak. Nak kerja tambahan tak? Kalau tak nak, cikgu nak kamu semua fokus apa yang cikgu mengajar ke depan dan siapkan dulu tugasan yang cikgu berikan ni. Kalau semua dapat siapkan dalam keadaan yang senyap, cikgu akan batalkan tugasan tambahan tadi. Boleh semua setuju? Baik cikgu. Jom kita fokus. Okey, baik jom. Saya dah faham soalan nombor 1. Jom kawan-kawan, kita buat sama-sama. Jom. Saya dapat hati ni. Cikgu, Ya? kami dah siap. Dah siap? Ya, cikgu. Semua dah siap dah? Dah. Oh, bagusnya. Okey, disebabkan kamu semua bagus hari ini, kamu semua tunjukkan kerjasama yang bagus, dapat siapkan tugasan yang cikgu bagi, jadi cikgu batalkanlah tugasan tambahan yang cikgu akan bagi tadi. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jadi, ini ialah peneguhan negatif, iaitu di mana kerana guru menarik balik sesuatu yang tidak disukai, iaitu seperti situasi tadi, iaitu latihan tambahan apabila murid-murid menunjukkan tingkah laku yang tidak baik. Dalam PDP, peneguhan membantu membentuk disiplin murid. Peneguhan positif memberi ganjaran. Peneguhan negatif menarik balik perkara yang tidak digemari. Keduanya membuat kami lebih bermotivasi. Yang penting, guru perlu guna dengan bijak dan adil. Okey, sekian. Terima kasih.